Nak pergi pula sebelum, semasa, selepas, kena cek semua. Adakah dia menuntut ilmu tu kerana mengharapkan redha Allah, ataupun kerana nak dipuji manusia, ataupun kerana kepentingan duniawi. Itulah Imam Ghazali sendiri pun tak menekankan tentang keikhlasan dalam mencari ilmu, sebagaimana dalam Ihya Ulumuddin, dalam Kitabul Ilm ataupun Kitabul Ilm, dan juga dalam kitab ni sendirilah, tak, dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, awal-awal kitab lagi Imam Ghazali suruh kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Tu bahaya tu, tak? Sebab kalau orang tu ada niat lain dalam menuntut ilmu tu, tak, niat yang tak molek, niat kerana nak tunjuk kebolehan diri, niat nak perendah orang, nak pelekeh kat orang, Imam Ghazali kata itulah sebab yang mengukuhkan perangai jahat duduk dalam hati kita. Perangai jahat payah nak tubik. Sebab apa? Sebab niat mengaji tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak buai kejahilan diri, bukan kerana nak buai kejahilan masyarakat, tapi kerana nak menunjuk-nunjuk, nak ayat ke orang kita bisa, nak ayat ke orang kita ni nak pandai, kita ngapal Quran, kita ngapal hadis, ngapal matan, boleh mari syawahid matan. Ni bahaya Biarlah menuntut ilmu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala.